Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang video ini adalah video yang episodnya yang kedua, dan melalui ini saya akan bercerita apa yang saya edit untuk dijadikan satu konten. Okay, let's go. Di sini menunjukkan grup kita orang yang akan pergi ke Pulau Redang, mula naik ke atas boat yang khusus untuk ke Pulau Redang. Inilah di antara kumpulan kita orang ni, lebih kurang dalam 30 orang, yang dikepalai oleh menantu saya. Pertama kali saya menaiki feri berbentuk begini ke Pulau Redang. Ini adalah pengalaman yang agak asing pada saya, dan pengalaman baru, boleh dikatakan begitu. Ini cucu saya, ini anak saya, ini kawan-kawan segrup. Okay. Hari ni kita sebagai backpackers, agak selesa juga JT ni, JT Tok Paluh ni. yang 300 yang ada tu kita akan cuba minta kerja dekat sini. Kita tengok sini. Apa pun boleh saya bayangkan bahawa Terengganu adalah salah satu pusat pelancongan yang bagus, infrastruktur dia, dan boleh dikatakan selamat juga. Jadi sekarang suasana di dalam kabin boat ni agak selesa. Disediakan plastik mabuk itu yang hitam tu, dan kira cakap suasana yang agak selesa lah. Manakala yang ini adalah saya boleh gambarkan, iaitu boat yang kita naik ni baru bergerak. Maksudnya masih di perairan Sungai Terengganu lagi ni. Kita boleh bezakan air sungai dengan air laut nanti. Ini jambatan terkenal di Kuala Terengganu, Down Bridge. Jadi bila kita melepasi jambatan ini, maksudnya kita berakhir muara Sungai Terengganu. Dari jauh kita boleh lihat jambatan ni. Di sebelah hadapan tu kita boleh nampak daratan tu. Itu adalah, kalau tak silap saya, Seberang Taki. Saya pernah tinggal di sana satu ketika dahulu. Maksudnya ini adalah dipanggil Tanjung Seberang Taki. Muara Sungai Terengganu ini muara dia, hulu dia adalah hulu dia di Kuala Berang. Okey. Sudah lama kita orang di kabin biasa di bawah sana tu. Jadi kita mula nak explore ataupun nak merasai bagaimana pula di atas kapal ni, boat ni. Let's go. Masa saya ambil di
gambaran di sini agak lama berbanding di bahagian bawah, kerana ini adalah satu-satu kali-kali pertamanya saya berada di atas kapal begini. Dan pada awalnya agak susah juga nak imbangkan badan sebab kelajuan dengan kestabilan kapal tu. Jadi kalau kita tak biasa, dia mungkin jatuh. Ini adalah menantu saya. Dialah yang menaja kumpulan kita orang ke Pulau Redang. Kita boleh bandingkan tadi adalah di muara Sungai Terengganu, sekarang ni adalah di lautan Cina Selatan. Kita boleh tengok air dia dan kadar gelombang dia agak berbeza dah. Kita dah jauh meninggal jeti tadi dan sudah di pertengahan jalan. Kita boleh lihat ombak dia, maksudnya boat ini membadai arus perjalanan tu. Agak gelombang dia agak tinggi juga. Jadi di awal-awalnya memang saya tak stable, takut juga, angin laju menolak kita tu. Jadi kebanyakan ada di sini adalah terdiri daripada keluarga saya, sebahagian saja keluarga saya. Ini menantu saya, anak saya, cucu saya. Ini kawan-kawan satu grup, anak muda juga, kawan-kawan menantu saya. Ini anak saya, anak lelaki saya. Semua masing-masing agak orang panggil seronok lah, sebab ini mungkin kali pertama dan tak ketinggalan untuk nak ambil gambar semua di atas deck boat ni. Saya nak cakap kapal dia tak besar sangat, nak cakap bahu tu pun susah, jadi saya nak gunakan nama boat lah. Kalau ferry dia lain, saya rasa lah kalau ferry. Ini cucu saya. Semua nak cuba pengalaman di atas deck ferry ke apa-apalah. Kita boleh lihat kita sudah menghampiri perairan pulau-pulau Redang, pulau-pulau di sekitar dia tu. Banyak pulau kecil-kecil di area ni. Yang bulat putih itu adalah alat keselamatan andainya berlaku kemalangan. Boleh dikatakan agak selesa juga, tak rasa nak muntah, mabuk sebagainya, kerana boat ni, ferry lah ya, ferry ni agak bagus, sesuai dengan keadaan perairan Terengganu.
walaupun perjalanan dalam 1.5 jam lebih kurang, kita boleh, walaupun kita first time menaiki ataupun berada di tengah lautan dengan gelombang yang agak besar juga. Cuaca pada hari yang kita orang pergi tu agak baik. Kita boleh nampak dia, kelajuan dia tu, kalau kita tengok. Jadi masa saya ambil di bahagian atas dek ini agak lama sedikit, sebab ini kali pertama saya buat video dalam bentuk ini. Jadi nak menggambarkan kepada anda-anda semua bahawa beginilah kalau kita ada di atas feri ataupun kapal di tengah lautan lepas. Di atas feri ni dia ada juga jual minuman untuk orang yang perlu, seperti air dan makanan ringan. Yang pentingnya air lah, air, sebab panas ni. Saya dengan anak cucu saya, dia memang takut dengan kamera. Kita mula menghampiri ke perairan pantai perairan Pulau Redang. Saya nak tunjukkan kepada anda semua bahawa betapa kuat gelombang dia dengan percikan air bila feri membelah arus. Kalau bot yang kecil, mungkin kita tak boleh tahan pening kepala atau sebagainya. Mabuk laut orang panggil. Tapi anak-anak saya ni, dia orang boleh jugalah. Ini first time juga dia orang datang ni, cucu saya yang kecil-kecil. Kalau yang menantu saya ni dah kali ketiga dia datang ke Pulau Redang. Kalau cucu saya yang kecil tu, yang kecil tu, ini first time, tapi dia masih selesa di atas tu, tak mabuk dan sebagainya. Itu kira baguslah.
saya sendiri pun terkapai-kapai serupa tak stable. Diharap anda semua suka dengan cara yang saya edit video ni. Ini menggambarkan suasana kita dalam pelayaran di lautan lepas. Tengok saya berjalan pun agak tak stable. Okey, saya pun dah mula nak tinggalkan di atas dek ferry ni. Dah lama sangat dah dekat ferry ni, ke atas ni. Sekarang saya mula bergerak ke dalam balik, ke kabin balik. Dah lama sangat duduk di atas dek dia.
Ini saya boleh bayangkan adalah kelas pertama. Tak ramai orang sangat di sini. Kelas pertama mungkin. Tapi saya rasa kelas pertama. Prairie ini ada 2 tingkat ya. Ni tingkat atas ni. Ini mungkin kelas 2. Dia duduk di hadapan sikit. Ini kelas yang kita orang naik. Mungkin kelas 3, murah sikit. Ambil yang murah-murah aje lah. Yang pentingnya selesa. Inilah pandangan dari dalam feri. Keadaan persekitaran ataupun keadaan di luar yang kita boleh lihat betapa air dia tu kuat, ombak dia gelombang dia tu. Mana Wan Suba?
keadaan penumpang semua relax aja, walaupun di luar sana gelombang yang agak besar juga. Okey, kita dah sampai di perairan Pulau Redang. Air jernih, biru. Daripada jauh sana tu kita boleh nampak dia orang punya hotel. Dan di sini feri yang kita orang naik ni akan berhenti. Kita akan naik lagi feri feeder ni untuk ke tepi pantai sana, ke tepi pantai. Sebab dia tak ada jeti yang panjang ke laut gitu. Jadi untuk kapal-kapal besar, feri besar, dia tak boleh mendekati pantai lah, sebab air yang cetek. Jadi semua penumpang akan dipindahkan kepada feri lagi ini feeder ni. Lepas tu kita baru boleh turun ke daratan. Bagi saya pertama kali datang kat sini, agak menjadi satu pengalaman. Kita orang pemula meninggalkan feri utama ni. Dari jauh kita boleh nampak suasana cantik, pemandangan Pulau Redang. Pasir dia bersih, pantai bersih, putih, air jernih, biru. Masa kita orang ke sini adalah di penghujung di penghujung masa yang boleh melawati Pulau Redang. Akan datang musim tengkujuh datang. Inilah suasana dalam feri feeder untuk mengangkut kita orang ke tepi pantai. Bila kita sampai di pantai, kita akan naik kereta untuk dihantar ke unit-unit hotel yang kita tempah, yang bakal kita menginap. Ini kita sudah ada di pekarangan hotel yang tempat kita orang menginap setelah menaiki kereta tadi. Itu sajalah hasil editan saya untuk episod kedua, dan tunggu episod ketiga. Aktiviti apa aktiviti yang kita buat hari yang besoknya, hari yang kedua. Okey, tunggu. Dan jangan lupa subscribe, share, like channel saya ni, dan tunggu di episod yang ketiga. Okey, bye bye.